Assalamualaikum. Pergi ke hutan mencari buluh. Orang Penang damai ke karnival jom heboh? Banyak aktiviti yang menarik disediakan kepada anda di Stadium Negeri Batu Kawan Pulau Pinang. Dan hari ini saya berhadapan dengan booth UDA. Dan bersama saya mestilah Encik Insinyur Syarul Arizal Muhammad Adnan, Ketua Pegawai Operasi UDA North Sudan Berhad. Baik, terima kasih Encik Syarul kerana bersama dengan TV3. Baik, Encik Syarul, boleh berterangkan apakah mungkin tawaran ataupun projek utama yang dibawakan oleh UDA bersama dengan tawaran istimewa kepada pengunjung karnival Johor Bahru khas kali ini di Pulau Pinang? Okey, terima kasih. Assalamualaikum kepada semua penonton. So, today kita ada pelancaran projek kita di Tanjung Tok Kong, iaitu 88 residen, di mana harga yang menarik kita tawarkan. Projek ini ialah kondominium mewah yang sesuai untuk golongan yang permulaan dan juga profesional muda. Di samping itu, kita juga ada bawakan produk-produk wakaf yang kita bina di Semang Jaya Pulau Pinang dan juga di Negeri Kedah. So, itu produk-produk kita yang kita bawakan today lah. So, okey, untuk Karnival Johor Bahru ni sahaja kita ada rebate tambahan sebanyak 3% kepada sesiapa sahaja yang orang kata daftar untuk membeli rumah di sini. Di samping rebate itu, kita ada juga voucher-voucher daripada voucher penginapan daripada Bertam Resort, daripada Panasonic dan juga IKEA. So, itu yang kita tawarkan di sini. Beli rumah dapat pergi bercuti lah. Yes. Lagi di booth UDA saja, apakah mungkin aktiviti menarik yang boleh pengunjung ada? Okey, dari semalam lagi meriah di booth UDA ni, di mana kita ada Wheel of Fortune, siapa spin dapat point, dapat hadiah, dan juga kick, score and win, siapa tendang masuk gol dapat hadiah. So, semuanya kita akan bagi secara percuma, merchandise daripada UDA. So, silalah datang beramai-ramai, cuaca pun alhamdulillah dah elok. Sila datang ke booth UDA. Terima kasih Encik Syarul. Itu dia berbagai tawaran dan juga projek utama yang diberitahu oleh Encik Syarul tadi khas di booth UDA. Jadi ramai-ramai orang Penang mai pakai singgah di booth UDA. Boleh kan lama sikit tengok tak? Mereka yang ni datang kat sini. Jadi semua kita jumpa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Balai Berita.